Rutin pagi penuh disiplin sehingga detik cemas berkejar ke lokasi kebakaran. Itu antara pengalaman dilalui wartawan ketika mengikuti shift anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) baru-baru ini. Mengikuti pasukan B Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur, wartawan dapati setiap saat amat berharga buat pasukan penyelamat ini. Bermula pada jam 8 pagi, shift dimulakan dengan serah terima tugas sebelum kehadiran anggota diperiksa menggunakan nombor badan yang disebut satu persatu dalam keadaan penuh disiplin. Selesai semakan itu, lagu Negaraku dan lagu JBPM dinyanyikan dengan penuh semangat sebelum semua anggota kembali memberi tumpuan kepada tugas masing-masing. Tidak lama kemudian, pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap jentera dan peralatan bagi memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan boleh digerakkan pada bila-bila masa. Kira-kira jam 9 pagi, taklimat kedua berlangsung membabitkan anggota pasukan B yang bertugas pada hari terbabit. Menjelang jam 10 pagi, mengikut jadual sistem tugasan balai STB, ada anggota yang menghadiri kursus Emergency Medical Rescue Service MRS memberi ceramah, membuat pemeriksaan bangunan sekitar Kuala Lumpur, manakala selebihnya kekal di balai dalam keadaan siap siaga. Pada jam 11 pagi pula, wartawan diberikan taklimat khas dan pengenalan berkaitan beberapa unit utama JBPM termasuk pasukan penyelamat di air PPDA, unit motor RIM Rapid Intervention Motorcycle serta pasukan pengendali jentera atau PPJ. Wartawan juga diberikan kesempatan mencuba sendiri jentera Aerial Ladder Platform atau ALP yang digunakan ketika operasi menyelamat di bangunan tinggi. Pada jam 3 petang, wartawan menyaksikan kursus paramedik berkala yang dijalankan bersama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan anggota pasukan MRS JBPM seluruh Kuala Lumpur sebagai latihan pengukuhan kemahiran termasuk simulasi kesiapsiagaan anggota ketika laporan kecemasan kebakaran. Bagaimanapun, kira-kira jam 5 petang, siren kecemasan bergema dan semua anggota pasukan B keluaran 1 termasuk wartawan bersiap penuh dalam masa kurang 60 saat sebelum menaiki jentera keluar ke lokasi dilaporkan. Kebakaran dilaporkan berlaku di kawasan semak berhampiran Petaling Street, Kuala Lumpur apabila api sampah yang dibakar merebak ke pokok hingga mencetuskan kebakaran kecil di tanah gambut. Operasi pemadaman segera dilakukan dan kerja pemeriksaan rapi atau overhaul dilaksanakan bagi memastikan tiada bara tertinggal yang boleh menyebabkan kebakaran berulang. Api berjaya dikawal sepenuhnya kira-kira jam 5.30 petang selepas hampir setengah jam anggota bertungkus lumus memastikan kawasan semak berkenaan benar-benar selamat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bukan sahaja dikenali dengan operasi memadam kebakaran, malah memiliki pelbagai unit khas yang berdepan cabaran luar biasa setiap kali panggilan kecemasan diterima. Beberapa pasukan yang beroperasi di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Hang Tuah, Kuala Lumpur mempunyai kebakaran tersendiri dengan masing-masing memainkan peranan penting memastikan nyawa serta harta benda orang awam dapat diselamatkan. Antaranya pasukan penyelamat di air PPDA yang sentiasa berdepan cabaran getir setiap kali ditugaskan mencari mangsa di sungai, tasik atau lombok. Pegawai Bomba Kanan 2 merangkap kru pasukan B PPDA dan Ketua Pasukan B Pengendali Jentera PPJ, Mat Rosmezi Mat Zain, 56 tahun berkata, dia sudah lebih 25 tahun berkhidmat dalam unit khas itu selepas menyertainya pada tahun 2000. Menurutnya, pengalaman mencabar pernah dilaluinya ialah operasi mencari 5 warga asing yang lemas di lombong di Selayang serta misi pencarian insiden sinkhole di kawasan Masjid India yang mengambil masa beberapa hari. Katanya setiap anggota PPDA perlu menjalani latihan menyelam dan memiliki ketahanan fizikal yang tinggi kerana operasi di air menuntut disiplin serta kerjasama pasukan sepenuhnya. Unit Rapid Intervention Motorcycle RIM JBPM pula antara pasukan khas yang bergerak pantas terutama di bandaraya sesak bagi memastikan bantuan awal segera tiba. Kita kalau untuk operasi yang melibatkan operasi lemas dari pencarian bawah air, bila kita dapat panggilan tu, kita menggunakan beberapa kenderaan lah. Kalau melibatkan perlukan bot, kalau di Sungai Kelang tu lebih pada kita menggunakan kayak sebab bot tak sesuai.
di Sungai Kelang kan. Jadi kita gunakan kenderaan utility yang ada, sama ada lori dan kenderaan van lah untuk anggota ke tempat kejadian. Itulah yang dekat Masjid India tu je lah. Itu memang kita agak sangat mencabar dengan keadaan dia punya silver lubang tu kan. Dengan gelap, dengan kotornya. Walaupun kita pelbagai usaha kita cari, kita cuba buat kan. Saya rasa itu pengalaman yang sangat-sangat mencabarlah. Untuk pada saya, yang penting adalah minat dan keikhlasan untuk bertugas dan rasa jiwa penyelamat tu kena ada dalam diri lah. Kalau kita katakan dengan keadaan sekarang, dengan cabarannya, jadi untuk anak-anak muda boleh menyertainya, tapi dengan keadaan rasa kita jiwa penyelamat tu kena ada. Kalau setakat kita tak ada rasa macam tu, rasanya tak layaklah kita. Memadam kebakaran terdiri daripada pelbagai unit khas yang berdepan cabaran luar biasa. Semuanya hanya demi kepentingan awam. Lebih mengutamakan nyawa dan keselamatan awam berbanding diri sendiri. Itulah pengorbanan seorang anggota bomba. Pegawai operasi merangkap pegawai bomba tinggi 2 Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Hang Tuah, Azhar Yusof berkata, semua bentuk penyelamatan memberi tumpuan kepada kepentingan orang awam. Tugas utama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ini di bawah ATA yang telah diwartakan adalah bukan saja menyelamatkan nyawa, tapi untuk kita protect kita punya harta benda dan segala bentuk penyelamatan. Yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda. Hanya masyarakat yang di luar sana, dia hanya nampak kami memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan. Tapi daripada segi aspek keselamatan yang lain banyak. Sebelum bangunan itu dibina, kami terlibat sama dalam memastikan bangunan yang dibina ini selamat daripada segala jenis kecemasan seperti kebakaran dan sebagainya, di mana pelan-pelan tu naklah dihantar ke Jabatan Bomba untuk kita proses mechanical dan electrical dia, apakah keperluan pasangan keselamatan yang diperlukan dalam bangunan tersebut bergantung pada kegunaan dia dan sebagainya. Ismin daripada peringkat awal lagi, yang ramai masyarakat tak tahu, dari peringkat awal lagi kami dah terlibat. Di samping itu, kita bukan hanya memadam kebakaran dan melakukan penyelamatan, kita juga mengambil langkah memberikan kesedaran kepada masyarakat. Kita pergi daripada peringkat kanak-kanak sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dengan kadet dan sebagainya, sehinggalah ke bangunan-bangunan tinggi yang kita tubuhkan, minta bangunan tu menyediakan, kita panggil organisasi keselamatan kebakaran. So apabila berlaku sesuatu kecemasan, especially melibatkan kebakaran, orang yang berada dalam bangunan itu sendiri boleh bertindak awal untuk memadamkan kebakaran. Because kita tahu kebakaran ini bermula daripada kecil. Okay? Sama ada tuan orang yang pertama jumpa api tu, tuan tahu apa nak buat. At least you know how to use the fire extinguisher, you boleh padamkan kebakaran tu, that's it. Padam kebakaran, dia tak berebak, tak menjadi besar dan sebagainya. Itu adalah, kata orang, more kepada prevention method yang kita gunakan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, elakkan kebakaran daripada berlaku. Sebab kebakaran ni bila berlaku, kadang-kadang kita takut ianya meragut nyawa orang-orang yang kita sayang. Kita bukan hanya kata orang menunggu call. Okay? Untuk makluman pihak tuan juga, kita ada kita punya jadual dipanggil STB yang telah dilancarkan dan diimplementkan di balai-balai. Kita ada bentuk latihan, ada setengah daripada anggota kita kena pergi buat pemeriksaan ke bangunan-bangunan tinggi dan sebagainya untuk kita memastikan
keselamatan masyarakat itu sendiri yang berada di Kuala Lumpur dan especially yang berada di stesen ground Hang Tuah ni, kata orang dalam keadaan selamat. Itu yang paling utama. Dan memang ada jadual-jadual latihan yang telah ditetapkan oleh jabatan yang setiap hari dia orang kena buat, kena follow dan sebagainya. Lepas tu, that's why saya kata kita bukan hanya menunggu call daripada sesuatu kecemasan, kita dalam sentiasa keadaan bersedia. Even though dia kerja siang ke malam ke, kesiapsiagaan tu memang paling penting lah.